الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Terima kasih kepada juruacara majlis Al-Fadhil Ustaz Amin yang saya hormati, Saudara Fadilah Ustaz Ahmad Ya selaku pengurusi pertubuhan HESA, seluruh staf kepimpinan pertubuhan sekolah-sekolah agama Negeri Kedah, yang saya hormati Al-Fadhil Cikgu Soekarno selaku setiausaha Yayasan Paksi, yang saya hormati Saibul Fadilah Ustaz Maradi selaku pengurusi Majlis Hufaz HESA, seterusnya para mudir dan mudirah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama, dan tidak ketinggalan anak-anak hufaz dan qura yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada petang yang mulia ini kita diberikan ruang waktu, kesempatan dan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita berada di dalam Dewan Seri Mentalun ini dalam slot ceramah motivasi yang insya-Allah perbincangan kita adalah berkisar sekitar tentang tajuk Al-Quran. InsyaAllah kita akan fokus macam mana cara kita nak hafaz Al-Quran, dan yang kedua bagaimana kita nak menjaga Al-Quran kita, macam mana kita nak jadi seorang penghafaz Al-Quran yang mempunyai hafazan yang sangat mantap ataupun mantap. Selepas kita menjadi pelajar, kalau kita menjadi guru, kita akan fokuskan macam mana kita nak ingat Al-Quran dalam konteks kita sebagai seorang guru. Itulah di antara intipati yang saya akan sentuh dalam sekelumit masa, yang saya rasa masa ni memang sangat terhad pada petang ni. Saya dipahamkan program kita slot ceramah motivasi sampai pukul 3 suku saja. Permit setakat pukul 3 suku saja. Sedangkan mungkin kalau kita nak hurai secara detail, kita terpaksa mengambil masa yang lama. Tapi anak kira insya-Allah sekadar pada petang yang mulia ni untuk kita sedikit sebanyak berkongsi pengalaman dengan anak yang kerdil dan dhaif ini, yang ada sedikit sebanyak pengalaman dalam bidang penghafazan Al-Quran. Baik anak-anak dan pelajar-pelajar, ibu-ibu dan bapa-bapa yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum tu kita kena ingat balik tujuan kita. Tujuan kita kalau sebagai bapa, kita hantar anak kita ke sekolah tahfiz. Pertama sekali matlamat dia kena jelas. Apakah tujuan kita hantar anak kita ke ma'at tahfiz Al-Quran? Ini yang sering saya ajukan soalan kadang-kadang kepada waris dulu. Kita nak tanya mak bapak ni, kadang-kadang dia ikut orang. Orang hantar anak ke tahfiz, dia hantar. Kalau orang tak hantar, dia tak hantar. Jadi dia lebih kepada ikut-ikut orang. Ni berdiri sekejap lagi nak tanya Quran ni. Jaga, standby Standby. Yang dia buat menunduk pula.
Perempuan pun sama, lelaki pun sama. Tu saya berdiri tu. Ayat tak payah mana, yusikumullah aja. Nak tanya sekali lagi, insyaAllah. Baik dah. Jadi kita kena ingat yang pertama, kita ni duduk dalam di kalangan ataupun golongan yang sangat hebat. Orang hafaz Quran, orang yang sangat hebat. Sebab apa hebat? Sebab bidang kita ini telah diberi pengiktirafan oleh Nabi SAW. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Selalu dengar hadis tu kan? Muslimat, banat, banin, selalu dengar lah. Jadi kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu ialah orang yang belajarnya Al-Quran. Tu dia. Nabi tak sebut orang yang belajar sains, matematik, I love you, you love me, I hate you, you hate me. Nabi tak sebut. Tapi yang kita belajar ni, Nabi dan Islam telah memberi pengiktirafan yang sangat tinggi dan sangat besar, sehingga kan kita ini orang yang menghafaz Al-Quran, kita jangan rasa rendah, rasa lemah, rasa hina, rasa kerdil apabila kita berada di tengah-tengah masyarakat. Okey. Sebab tu orang hafiz ni kena satu, berpakaian pun kena hebat lah. Tak mesti baju baru Ustaz Radhi kan. Lamai pun tak mengapa. Asalkan kemeh. Kemeh tu. Faham? Dia faham semat tu kena baru Ustaz. Kasut kena krokodil lah. Kan? Kasut tak krokodil, orang tu krokodil. Mungkinlah kita takut kan. Banyak buaya darat, bukan hidung kembang. Hidung apa nama? Orang panggil apa? Hidung belang, mata keranjang kan. Kena kemah lah. Ni orang tengok selekeh kemereh je. Orang nak hantar anak ke pusat-pusat tahfiz pun kadang-kadang meragukan dan tidak meyakinkan. Jadi kita jangan rasa kerdil, kita jangan rasa hina diri, kita jangan rasa lemah diri manakala kita berada di tengah-tengah masyarakat, kerana kita yakin dengan prinsipal kita, dengan falsafah kita yang berpaksikan kepada hadis tadi. Nabi kata, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajarnya Al-Quran, dan sebaik-baik kamu, kata Nabi, ialah orang yang mengajarkannya pun ialah Al-Quran. Masya Allah. Ni anak-anak, kita kaji hadis ni dengan lebih mendalam. Itu satu ingat. Ni kamu perlu kaji, hayati, tanamkan dalam mindset kita. Kita adalah golongan yang hebat. Sains, matematik, geografi, biologi, kimia, Nabi tak sebut. Ilmu-ilmu yang fardu kifayah yang lain-lain tu Nabi tak sebut sangat, tapi secara umum saja. Tapi kalau especially dengan Al-Quran ini, Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Nabi memberi pengiktirafan yang sangat besar. Dan yang kedua, kalau dalam konteks ibu dan bapa, kena ingat. Sebab tu saya ceramah dalam saya punya siri khutbah saya pun, kuliah-kuliah kita selalu tekankan, kalau boleh, kalau anak 10 orang, aci boleh, kalau boleh, sore jadilah, bagi jadi seorang yang penghafaz Al-Quran. Sebab apa? Kadang-kadang kita tengok masyarakat kita hari ini sangat berbangga. Okey? Sangat berbangga dengan anak-anak dia yang kerjayanya, Masya Allah, lawyer. Tengok pun kadang naik lawyer. Lawyer. Lawyer, mana tahu lawyer perempuan pakai skirt dia. Masya Allah. Sembayang pun tak kadang-kadang. Yang anaknya yang kerjayanya sebagai apa? Doktor, magistrate, engineer dan sebagainya. Ini bukan cerita hafiz. Engineer hafiz tu tak ada masalah. Doktor hafiz tu tak ada masalah.
itu enggak apa-apa. Baik-baik aja ya. Okey. Itu tak ada masalah, ni cerita hak biasa aja. Jadi dia bangga dengan anak dia, bangga dengan anak dia 10. Tapi dia kena tanya balik dalam diri dia, apakah anak-anak dia yang boleh dikatakan berjaya di dunia itu boleh menyelamatkan dia, membantu dia di atas dunia ni, apalagi boleh membantu dia besok nak menyelamatkan dia daripada bakaran neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu soalan. Anak besok, mak bapak bila nak masuk dalam neraka, kalau 9 anak ni dengan bidang-bidang masing-masing, bidang keduniaan yang seorang pun, 9 tu semua terjaya tadi yang doktor 9 orang. Seorang saja yang ada, dia dan hantar anak dia ke pusat-pusat tahfiz Al-Quran yang ada dalam negara kita maupun di luar negara. Agak-agak sekalian nak selamatkan ibu bapa di akhirat bentuk siapa? 9 di kalangan 9 orang ataupun seorang tu? Jawab. Yang seorang itu. Pada hari yang Allah sebut, yauma yafirul maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Masya Allah. Surah apa adik? Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Abasa senanglah no. Kacang botak dia kata amma aje. Aduh. Pada hari kiamat, pada hari mahsyar, pada hari akhirat, kata Allah, seseorang itu akan lari daripada teman-teman dia. Seorang suami akan lari daripada isteri, isteri akan lari daripada suami, bapa akan lari daripada anak, anak akan lari daripada bapa. Pasal apa? Pada hari tersebut merupakan hari pembalasan. Kerana ada di antara kita, antara anak dan bapa dengan anak, masih ada lagi hutang piutang yang mesti dibereskan, yang belum beres lagi. Itu kita takut. Jadi kita harap ni, dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW, ini dia syafaat orang hafizul Quran. Anak-anak yang seorang itu yang kita hantar ke pusat-pusat tahfiz, yang dulu orang tengok dia hina-dina dan sebagainya, tapi budak itulah, dialah insya-Allah di kalangan 10 orang anak dia yang 9, kita yakin mungkin harapan besar mereka tidak akan dapat untuk membantu dan menyelamatkan kedua orang tua mereka, sedangkan anak dia yang seorang ini insya-Allah dengan syafaat, dengan kebesaran Al-Quran, kemuliaan Al-Quran, dia boleh diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala atas tiket sebagai hafizul Quran. Man qara'al Quran wastazharahu fa ahalla halalahu wa harra haramahu adkhalahu al-jannata wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baitihi alladhi qad wajabat lahu an-nar aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, itu dia kelebihan dia. Maknanya orang hafiz Quran di akhirat besok, bila dia hafaz Quran dan beramal dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu, besok kelak dia boleh memberi syafaat 10 orang di kalangan adik-beradik dia yang sesungguhnya mereka itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah tercatat sebagai penghuni dan warga neraka Allah Subhanahu wa taala. Justru yang seorang ini, yang hafiz Quran ini, insya-Allah dia dapat menyelamatkan kita. 10 orang adik-beradik dia, maklong dia ke, mak ngah dia tak pakai tudung ke, tak menunaikan salat, dengan izin Allah, anak orang yang hafiz Al-Quran insya-Allah akan dapat memberi syafaat kepada kita. Itu antara dia. Hebat tak hebat kita ni? No, hebat sampai di akhirat, bukan takat di dunia ni je.
Bukan takat di dunia ni je kita boleh bantu ibu dan bapa kita, kita selamatkan ibu bapa kita, tapi di akhirat pun kita insya-Allah kita akan dapat menyelamatkan kedua ibu dan bapa kita dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian saya nak pergi, masa memang sangat suntuk ni. Masa sangat suntuk. Ada lagi 20 minit. 25 minit. 25 minit, Baik, saya nak pergi sikit lah. Saya nak pergi sikit-sikit lah hari ni. Sikit-sikit lah. Jadi, baik, kita ni kebanyakan di kalangan tahfiz, tahfiz di sekitar negeri Kedah, sekitar negeri Kedah. Jadi kita semua kita nak berkongsi hari ni. Berkongsi ya, bukan tunjuk pandai tak, berkongsi. Berkongsi pengalaman. Yang tajuk dia ialah titik temu kita ialah macam mana nak ingat Quran, macam mana nak mantap Quran, macam mana kita nak jadi seorang hafiz yang mempunyai daya ingatan yang kuat terhadap hafazan Al-Quran itu sendiri. Okey. Pertama sekali saya nak sentuh tentang apa faktor usia. Jadi kita hari ni kita tengok ramai di kalangan para hufaz, para hafiz yang tak ingat Al-Quran atau pelemah Quran. Pertama sekali, faktor dia ialah faktor usia. Kalau kita tengok, kita sini hafal umur 12 tahun atau 13 tahun, kita boleh katakan, atau saya boleh katakan sebagai level itu, peringkat itu adalah peringkat tua. Sebab tu kita selalu dengar dalam sejarah Imam Syafi'i pun, dia hafal umur Quran umur berapa? Berapa tahun? Syekh berapa tahun? 7 tahun, Masya Allah. Umur 7 tahun dia dah hafaz Quran. Sabit pun dia ingat Quran 7 tahun. Sebab tu saya ada rakan saya pun tua juga. Apa itu tua? Apa itu tua? Bukan tua lah, ni tak tua lagi. Apa itu kira kategori tua? Okey. Kawan saya hafaz umur 9 tahun. Umur 9 tahun dia hafaz. Kemudian lepas dia hafaz Quran tu, Quran dia sangat lekat, sangat mantap dalam hati dia. Sampai kadang-kadang dia tak mengulang Quran pun. Tak mengulang Quran pun. Tapi bila nak masuk musabaqah, majlis menghafaz Quran, imam tarawih, dia tak ulang. Tanpa dia ulang ayat tu, buat ulang kaji, terus pindah jadi imam. Bila kita tanya dia, hang mengulang bila? Tak ada mengulang, pakai tahun lepas dulu tu. Nama dia Ustaz Fauzi Mat Elah. Kalau di Selangor terkenal lah keluarga Mat Elah. Bapak dia ada Rahim Mat Elah, Latif Mat Elah, Fauzi Mat Elah. Elah bukan berkelah. Tapi kalau yang adik dia ni, Masya Allah. Baik, itu satu faktor usia. Pengalaman kita di Timur Tengah, di negara-negara Arab, di Iran termasuk juga. Maknanya orang Arab, orang Persia kah, orang Iran kah, orang Arab kah, banyak mulakan penghafazan Al-Quran ini ketika anak dia di awal usia. Mana umur 7 tahun, 8 tahun, hafal Quran dulu. Lepas hafal Quran, nak buat apa pun buatlah. Sebab tu Quran dia mantap. Quran tu mantap sebab apa yang kecil-kecil, otak tengah duk kosong. Ni kita tengok apa yang umur berapa, 12 tahun, 13 tahun tu dia markah apa dah dah. Markah apa ada 2-3 orang lah, berebut lagi kan. Siap merajuk-rajuk lagi. Kapal boleh, kapal lah, kapal. Ada kapal lah. Siap kapal. Curi apa nama kunci mutu ayah dia. Kan, dia bawa markah dia. Ada lah. Gaya lagu tu nak hafal Quran, baru kita nak pergi hantar tahfiz Quran, itu yang bermasalah. Itu yang bermasalah. Sebab tu di pengalaman saya, di tahfiz saya, dan di tahfiz rakan-rakan, di apa nama di Baling juga Ustaz Elias berada, dan rakan-rakan yang lain. Kadang-kadang setengah waris yang tak cerdik tu, tapi dia memang jujur lah. Dia kata, Ustaz, saya nak hantar tahfiz ni, hantar anak saya kat tahfiz Ustaz. Tu lah, anak saya teruk Ustaz buat Ustaz. Dia habaq siap-siap dah. Harapan cerah lah. Harapan cerah kita tak terima dah. Pasal dia habaq siap-siap, anak dia tu buah.
Oh, hang dah tak larat jaga, anak hang dah teruk, kan? Baru dia nak pergi hantar ke sekolah agama. Yang kedua lah ni, penyakit lah ni, trend orang Melayu kita, dia hantar anak dia di pondok-pondok dan tahfiz itu merupakan pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir. Dah tak terima asrama penuh, sekolah ni tolak, reject. Ha, dah tak tahu nak pergi mana dah. Yang tu lah baru ni nak pergi hantar. Otak hak teruk-teruk, otak second hand, otak si tolak. Si tak apa lagi, si tolak tu dia. Si tolak. Baru nak pergi hantar ke ma'at tahfiz atau ke pondok-pondok. Apa begitu nak hafal Quran, otak dah teruk. Sebab tu saya pernah berkenalan dengan seorang cikgu. Seorang cikgu duduk di Kulim. Dia berbeza, prinsip dia sangat berbeza. Dia kata anak saya hak cerdik, dia hantar pergi pondok, hantar pergi ke tahfiz. Pasal ni, puak ni besok nak jadi tok guru, nak jadi ulama kena di kalangan orang yang pintar dan orang yang cerdik. Nampak tak perbezaan dia? Hak kurang sikit tak apa, nak pergi sekolah menengah tak apa, bukan nak jadi ulama. Nak ambil tahu sikit sebanyak tentang duniawi tak apa. Tapi hak nak jadi tok guru, nak pimpin masyarakat, kena orang yang mempunyai minda, IQ yang tinggi, IQ yang tajam, barulah dia boleh memimpin masyarakat dia. Otak Quran ni lagu tu, otak Quran. Sebab tu memanglah penyakit lah ni, kita pun duk fikir nak buat macam mana. Kalau boleh, biarlah di tahfiz kita hari ni yang ada. Kalau boleh, maknanya budak yang 5A, 4A, 3A pun boleh masuk. Berebut-rebut kita nak buat, cari satu kaedah, cara bagaimana nak bagi depa tu, golongan tu yang cerdik pandai tadi, berlumba-lumba atas kesedaran mereka ke tahfiz bersendirian, tahfiz swasta, terutama di dalam negeri Kedah kita. Tu kita kena fikir samalah pasal faktor usia. Sebab tu saya nak sembang ni, Maulana kita depan berada, Al-Pakistani. Jadi kita nak sebut, memang kami dulu kalau di Jeram, graduan Jeram Selangor, dia banyak mengeluarkan graduan-graduan yang sangat berkualiti dalam hafazan Quran. Jadi kalau soalan yang sangat simple Suharadi, kalau tanya ke Ana, sebab apa? Sebab guru garang. Ini bukan cerita MRSM-nya tahfiz ni. Kita tak cerita tahfiz sains. Kita tak cerita tahfiz sains. Kalau hari ni balik pada depan, kalau orang tanya, pasal apa kita ni, kita ada bapa, ada mak, pasal apa kita jadi orang hari ni? Pasal apa aku dulu garang. Bapa aku dulu garang. Kalau tengok kelibat bapak pun kita lari dah. Bapak berdehem pun kita lari. Maka hari ini kita berdiri sebagai seorang anak, seorang masyarakat, seorang insan, hamba Allah yang menunaikan salat, yang ada nilai-nilai akhlak akidah dalam diri kita. Pasal bapak aku didik, pak aku garang. Tu ya. Tu cerita dah. Sebab tu bapak saya garang, ayah saya garang, guru saya pula Maulana Ahmad Mustafa Manba'i, seorang yang sangat garang. Memang garang sungguh. Garang sungguh. Kira rotan tak main lah. Zaman saya mengaji ni dah, kan. Bola sepak bola sepak, tapi saya tak pernah kena sepak pun, kan. Kita jadi orang kanan dia. Jadi atas sebab-sebab kegarangan itulah yang mendidik saya, yang menjadi pemangkin kepada saya untuk saya meneruskan hafazan saya sampai tamat pengajian saya. Itu cerita. Sebab faktor dia garang. Ni nak cerita hak budak malah ni. Hak budak 5A, 4A, hak rajin tak ada masalah. Pelajar yang rajin di sekolah kerajaan baik, sekolah swasta baik, dia tidak menghadapi masalah. Sebab dia sama je. Guru garing ke tak garing ke, sama saja. Faham ke tak? Cakap Kelantan sikit. Kecek Kelantan. Nampak tak? Sama je. Tapi masalah dia, persoalan dia, kalau pelajar itu malas. Setelah berbagai usaha-usaha alternatif, pendekatan demi pendekatan dilaksanakan oleh pihak sekolah, dengan qiyamul lail, dengan motivasi, dengan macam-macam lah.
tapi tak berhasil juga. Itu adalah disebabkan diri pelajar itu sendiri. Itu cerita. Tapi oleh kerana kalau guru itu garang, kalau guru itu seorang yang garang, cengih, insya-Allah sikit sebanyak akan membawa kepada suatu perubahan dan anjakan paradigma. Kesan kepada pelajar tadi, walaupun dia sederhana, walaupun dia malas, dia terpaksa juga menghafaz. Kerana dia hafaz takut dekat guru, besok tak ingat, dia kena balun, dia kena guadam. Okey? Jadi itu pengalaman yang saya lalui dulu, yang saya lalui, macam tu. Alhamdulillah. Baik, seterusnya kita nak pergi mana? Kita nak pergi mana? Waktu usia kita dah cerita. Waktu garang kita dah cerita. Tapi kalau ada yang pengalaman di MRSM tu, tak ada masalah. Tahfiz sains tu, itu cerita lain. Pelajar, saya bagi motivasi kepada pelajar-pelajar. Walaupun tahfiz sains, saya kata tahfiz sains yang menggabungkan antara Al-Quran dengan sains, dengan akademik, tetap sekali akan memberikan kesan kepada Al-Quran dia. Sebab saya berhujah, beralasan, kita tahfiz kita sepenuh masa Al-Quran. Okey? Dalam sepenuh masa Al-Quran pun kita tak boleh kampui. Kita tak boleh nak cover, kita tak boleh nak ingat lagi 30 juzuk Al-Quran mantap. Okey? Itu dalam pada sekolah kita adalah sekolah sepenuh masa. Apalagi kalaulah sekolah macam kita panggil tahfiz sains, sekolah-sekolah kerajaan yang tumbuh hari ini kita tengok macam cendawan, tetap sekali akan mengalami suatu kesan krisis hafazan ataupun ingatan Al-Quran itu sendiri. Ini kita kena perakui. Sebab tu bagaimana yang Datuk Harundin pun sebut, maknanya sahabat lagu tu baca 2-3 kali dia dah ingat. Penurunan wahyu sekali turun 5 ayat, 5 ayat. Turun Nabi ingat, sahabat pun ingat. Memang Quran itu untuk dihafaz dan ingat. Hafiz tu mana orang ingat Al-Quran, tanggung Al-Quran. Kita hafiz tak ada hafuz. Al-hafiz tak ada al-hapus. Quran terhapus. Tu yang kadang-kadang nak jadi imam tarawih tu senak perut pasal itu. Bila nak jadi imam tarawih, ni saya nak panggil ni pelajar tahfiz lah tu. Tahfiz lah. Termasuk guru kali lah. Bila tanya, minta jadi imam di tempat kami boleh? Boleh. Boleh insya-Allah. Boleh. Dia tak tanya bayaran berapa kan? Nak baca banyak mana? Dia tanya. Itu soalan. Nak baca banyak mana? Baca 30 juzuk khatam. Khatam nanti saya bak lain lah. Senak perut sikit perut, dandan sikit perut. Senak perut pasal 30 juzuk. Sebab tu saya ingat pesan guru saya. Amalan orang dulu-dulu di zaman silam, setiap tahun jangan tinggal nak jaga Quran, jangan tinggal bawa 30 juzuk dalam sembahyang tarawih. Itulah antara amanat yang juga saya sampaikan kepada anak-anak murid saya. Tiap-tiap tahun kita orang hafiz mesti bawa Al-Quran. Laki baik, perempuan baik, dia mesti khatamkan bacaan Al-Quran dalam solat sunat tarawih dia setiap tahun. Ada buat? Siapa buat angkat tangan? Guru tak payah, guru tak aci, guru hebat dah. Anak-anak murid tu ada buat tak? Tak ada. Yelek. Ini kena ingat. Baik. Itu satu kita panggil satu poin yang boleh kita kongsi sebagai pengalaman. 30 juzuk mesti kita bawa dalam solat tarawih setiap tahun. Tak mesti orang panggil. Kalau tak ada orang jemput, baca di rumah. Mesti baca. Sebab tu menjadi amalan guru saya. Jadi guru saya ni, guru saya dulu dia pernah habaq kat saya. Dia kata, saya ulang Quran setahun sekali, setahun 2 kali. Masa tu saya pelajar lah. Ulang Quran setahun 2 kali. Bila? Sebelum tarawih, murajaah,
Tapi bukan murajaah sebab lupa. Tapi murajaah itu adalah sekadar nak bagi fresh balik. Ketika murajaah, kaedah murajaah mesti tengok Quran. Tapi no sembahyang tarawih tengok Quran, minta ampun, minta maaf. Kalau kita solat tarawih, kita sebagai hafiz, kita buka Quran, apa akan jadi? Bagaimana persepsi masyarakat di luar sana? Hang takat kalau hang baca jadi imam buka Quran, aku pun boleh, kata Pak Mak kata Pak Mak Tempe. Itu masalah dia. Nampak tak? Tak ada beza lah. Enggak ada bedanya, bu. Enggak ada bedanya. Okey? Itulah tu yang kata memalukan pusat-pusat tafihan ni tadi ni. Sebab tu saya kalau dijemput di Masjid Zahir, Ustaz Radhi pun tahu, selalu saya suka baca banyak. Pernah kita bawa 4 juzuk satu malam. 4 juzuk saya baca senapah lah. Mana satu malam senapah lah. Saya baca habis. Okey, 4 juzuk. Kadang-kadang kita buat 3 juzuk satu malam. Okey. Kita nak tunjuk sampel model orang hafiz, ikon orang hafiz yang sebenar-benar macam tu. Dia boleh baca 30 juzuk bila. Sebab itulah kita kalau di sekolah saya, Yayasan Al-Ufas, syarat persijilan kita mesti baca syahadah 30 juzuk sekaligus, pagi sampai malam dia kena tamatkan 30 juzuk Al-Quran. Ini kita kena hidupkan balik lah. Kita ma'amat tafiq kena bersatu, kita hidupkan balik, tak ada masalah. Yang elok kita ikut, tak elok tak payah. Tu kata kongsi tu dengan pengalaman yang sedikit yang ada. Jadi sebelum dia melangkah kaki keluar daripada ma'atafiz kita, ma'atafiz tuan-tuan, maknanya pastikan Quran itu sudah terkumpul 30 juzuk dalam dada dia, baru dia benar-benar hafiz. Maka kita bagi pengiktirafan dan penghargaan kepada dia menerusi penganugerahan syahadah, diploma ataupun CJ dan sebagainya. Ni masalah dia, bila habis 30 juzuk kita tak murajaah balik. Jadi Quran kita masa tu hanya tamat hafaz, bukan tamat pengajian lagi. Dia perlu melalui proses pakar, peperiksaan akhir, baca 30 juzuk sekaligus dalam tempoh yang tertentu. Kalau pagi dia boleh habis malam, tak ada habis malam, pagi esok disambung tengah hari, menjelang tengah hari habis. Kalau di Indonesia, kalau sistem di Indonesia, di sekolah saya dulu ada seorang guru perempuan dipimpin oleh guru daripada Indonesia. Okey, jadi depa baca laju tak laju ni tak tahulah kan. Ni bukan hadar lah, tak tahulah dia baca apa, laju sangat laju. Pagi baca, petang habis. Tu, lepas habis 30 juzuk tak tengok, baca Quran selama 40 hari dalam keadaan berpuasa. Khatam tiap hari, khatam 40 hari, 40 kali khatam dalam keadaan berpuasa. Masya-Allah. Ini amalan orang dulu-dulu ni. Sebab tu kenapa mereka mantap. Antara ni kaedah-kaedah dan cara-cara tip-tip yang mereka gunakan, mereka laksanakan ketika mereka ketika di bangku sekolah, ketika di sekolah maupun ketika dah dewasa, berkahwin dan sebagainya. Tu lah saya nak sentuh sikit-sikit, saya pun tak tahu nak pergi ke mana. Jadi okey, baik. Kemudian kaedah hafaz tu semua tahu dah kan. Hafazan ni dia ada hafazan baru, hafazan mingguan, hafazan lama. Itu saya dalam kajian saya memang satu kaedah yang sangat sistematik. Sangat sistematik yang kita kena ikut. Ada kaedah yang lebih baik kita boleh ikut. Kalau tak ada, gunakanlah kaedah itu. Hafazan baru, hafazan mingguan, hafazan lama. Okey? Jadi setengah sekolah macam sekolah sains dan sebagainya, dia hanya tasmik baru saja. Mingguan untuk 6 hari atau 7 hari di belakang dia tak tasmik. Apalagi murajaah dia, juzuk yang ketinggalan di belakang, itu nafsi-nafsi, ulang sendiri. Okey, ini kalau boleh kita berguru lah. Kalau boleh kita berguru, kita berguru, bagi ada guru. Okey. Okey, kemudian masa hafazan ni sentuh sikit-sikit, semua tahu dah kan.
Sikit-sikit lah kalau yang tak tahu. Jadi masa hafazan ni yang paling baik bila? Adik, bila yang paling baik? Waktu tidur. Waktu tidur. Yang paling baik bila? Waktu nak hafaz Quran, selepas maghrib. Ingat, selepas maghrib badan kita dalam keadaan yang terkawal, tak kenyang sangat, tak mengantuk sangat, apa begitu begini, alhamdulillah. Itu hafazan baru. Dan boleh juga kita hafaz Quran di tengah malam sebelum subuh dan sebagainya. Itu sangat baik. Sangat baik, sangat sesuai dengan keadaan fizikal badan kita. Okey? Itu. Kemudian baik. Saya nak pergi pula kepada teknik mengulang. Okey? Teknik mengulang ni, dia makna dia kena baca Quran ataupun hafaz Al-Quran maupun mengulang Al-Quran menggunakan kaedah taswir ataupun imajinasi. Kita kena bayangkan kalimah. Kita bayangkan kalimah. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Nampaklah tu? Ada orang dibaca tapi dia tak nampak. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Betul ke? Itu masalah dia. Sebab tu saya nak sebut, masa mengulang Quran adik-adik mesti lambat. Saya pengalaman musabaqah beberapa kali. Okey, pengalaman musabaqah ke antarabangsa, kita pergi Iran, kita pergi Jordan, kita pergi Saudi mewakili Malaysia. Baik, dan kebangsaan beberapa kali disebut tadi, 7 kali kan. Jadi saya mengulang Quran masuk musabaqah majlis menghafaz kebangsaan ataupun antarabangsa. Kita mengulang, kita bukan tak ingat, tapi nak bagi fresh. 1 juzuk kadang-kadang murojaah saya sampai 2 jam, 2 jam setengah. 1 juzuk mengambil masa 2 jam setengah. Orang tanya, Ustaz, awak tak ingat ke? Bukan tak ingat, tapi nak bagi mantap apa menggunakan kaedah imajinasi. Bayangkan, yusikumullahu, maknanya lambat-lambat. Tak boleh baca cepat-cepat. Siapa baca cepat, maka hafazan dia nama hafazan di mulut, bukan lekat di sini. Dia kena bayang, nampak. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Sambung apa? Syekh, serban. Semua pakai serban. Sambung apa? فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Itu ayat yang sulit-sulit tu, mengulang. Dan ayat yang lain kita kena mengulang lambat. Minta tolonglah perempuan. Kita baru 2 hari lepas kan musabaqah majlis muhafaz peringkat negeri Kedah baru ni. Pelajar perempuan kantoi. Bila peserta yang naik atas pentas tu pelajar perempuan, hakim kelang kabut. Teruk baca, dah lah tak lancak. Baca tajwid pun selerak habis. Teruk, kelang kelibut, macam mari ribut tu. Kan kalut apa pun tak jawab pun dapat RM300 kat Segoti kan. Baca tenang-tenang, baca tenang-tenang, relax. Saya pernah pimpin kelas perempuan dulu di Baling. Alhamdulillah, dua-dua beradik sampai ke peringkat kebangsaan. Dan sekali lagi adik dia tu wakil Malaysia ke Morocco. Pelajar perempuan yang saya pimpin ketika tu. Saya pimpinlah 2 kelas lelaki perempuan belakang tabir dulu kerana kekurangan guru. Didik daripada awal
sampai beberapa juzuk mewakili Kedah, kebangsaan, Johan antara. Tapi perempuan tu dia baca macam jantan. Saya suka sebut, jadilah perempuan tapi bila baca Quran jadi macam jantan. Pasal apa jadi macam jantan? Relax. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum ammatukum. Relax baca. Yo tu. Kelang kabut macam nak pergi mana? Macam nak fikir lu kompo lah. Kan? Relax, tenang. Tu kita nak cari ni hafiz-hafiz ni yang baca tenang. Pasal apa tak tenang? Pasal Quran tak mantap. Tapi kalau Quran mantap, relax. Okey. Kalau Quran mantap, jadi kaedah dia yang sempat saya sentuh sini ialah baca hafazan baru, dan apalagi ketika mengulang mesti menggunakan teknik tadi apa? Bayangkan, imaginasi. Kita bayangkan Quran itu, ayat-ayat kita kena sedut. Dan orang yang dah ingat Al-Quran, saya lepas guru saya amanat, habaq kata, setahun saya 2 kali saja ingat Quran, murajaah Quran sebelum tarawih, lepas tarawih. Hari ini alhamdulillah saya mewarisi guru saya. Sebab tu kadang-kadang rakan-rakan tanya, "Entah ni Quran ni nampak macam mantap." Nampaklah kan, orang tanya aja. "Entah mengulang saya berapa juz?" Tak ada, saya tak ada mengulang. Saya tak ada masa mengulang. Saya tidak ada masa untuk mengulang Quran. Tapi saya mengulang bila? Tu dia tarawih. Ramadan sampailah musim saya mengulang Quran. Jangan jauh. Saya mengulang sebelum imam tarawih, saya baca, buka-buka tengok, lepas tu saya terus jadi imam. Okey? Tu kita mewarisi sunnah ataupun perjalanan, kita panggil teknik-teknik yang diperkenalkan oleh guru. Baik, mungkin yang terakhir lah sikit, untuk guru. Untuk guru kadang-kadang, untuk guru ni, guru mai jumpa saya. Dia kata, "Macam mana Ustaz? Kami ni nak bagi mantap Quran." Jadi kadang-kadang guru dia tasmik anak murid dia buka Quran. Jadi dia pun tak ingat Quran. Macam mana anak murid nak ingat Quran? Soalan dia. Macam ketam kan. Dia nak suruh anak dia jalan elok, dia pun mengiring. Jalan berlugu-lugu kan. Jadi sampai bila pun anak dia takkan jalan betul. Okey. Begitu juga Quran. Jadi kita nak suruh anak murid kita mantap Al-Quran, montok Al-Quran. Kita sebagai coach dia kena mantap terlebih dahulu. Orang panggil kepimpinan melalui teladan. Jadi coach yang baik akan melahirkan pasukan yang baik. Coach yang baik akan melahirkan pasukan yang baik. Pasukan yang baik itu lahir daripada coach yang baik. Okey, jadi sebab tu saya menerusi sistem saya ni yang saya buat. Sebab tu kita dah lahirkan antaranya imam muda. Antaranya imam muda Hizbur, imam muda Azhar. Tu tanya dia lah, saya mengajak macam mana. Tapi tak pernah rajang, lebih kurang tu lah. Mengajak memang kena garang. Anak-anak murid saya pun mengajak pun garang-garang. Dan kita ada lagi rakan-rakan daripada classmate kepada imam muda ramai. Kita lahirkan dengan sistem kita yang kemuncak dia kena buat syarat. Jadi guru dia kena ingat Quran. Kalau dia tak ingat Quran, dia kena bagi ingat Quran. Nak buat macam mana? Maknanya dia kena sebelum dia tasmik anak murid dia besok, anak murid yang bacaan duk mula-mula sekali, yang paling hadapan, dia kena mengulang. Jadi bila dia datang kelas dalam keadaan dia tak bawa apa-apa, tak bawa tuang, dia duduk, anak murid dia baca tanpa dia merujuk kepada mushaf. Faham tak? Jadi anak murid yang kedua ke depan tu, dia akan balan balik. Balan lama-lama mantap. Balan mulut lama-lama jadi mantap. Bila mantap, 10 balan ayat yang sama, tindan ayat yang sama, lama kita ingat. Itulah rahsia, antara rahsia yang kalau kita dapat. Saya sendiri boleh menguasai Al-Quran sedikit sebanyak, saya menggunakan kaedah tu. Jadi Quran tu, sebab tu saya bagi motivasi mana, saya kata jangan sebut Quran tu susah. Dengan anak murid saya pun tu, baju oren tu, depa ni, Quran satu perkara yang sangat senang. Habaq juzuk mana susah? Tak berani habaq. Dia kata surah Yusuf senang, Sofat senang. Apa susah? Syuara senang, Sot senang. Kita nak habaq begitu. Tak, memang tak susah. Yang susah tu kita yang menyusahkan diri kita. Jadi insyaAllah lah,
nampak saman pun dah sampai dah. Jadi kita permit pun dah habis. InsyaAllah saya rasa sekadar tu sajalah insyaAllah dalam kita panggil motivasi santai-santai je hari ni, dalam keadaan masa yang sangat terhad dan limit pada hari ni. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang segala kekurangan daripada diri saya. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad bin Musa Al-Hafiz, pengasas Yayasan Al-Hufaz Baling, di atas perkongsian ilmu kepada kita pada petang ini. Ceramah motivasi beliau mudah-mudahan memberi impak dan manfaat kepada semua para pelajar yang hadir pada petang ini. Untuk agenda seterusnya, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar alunan qasidah yang akan disampaikan, yang akan dipersembahkan oleh para pelajar daripada Darul Hadis, sebelum kita menanti ketibaan Yang Berhormat Datuk Haji Taulan Mak Rasul, Esko Kerajaan Negeri Kedah, yang akan merasmikan penutupan Ijtimak Qura' dan Hufaz pada petang ini insyaAllah. Sebelum itu kita akan sama-sama mendengar dendangan qasidah yang akan disampaikan oleh para pelajar Darul Hadis insyaAllah. Untuk itu saya persilakan kumpulan qasidah daripada Darul Hadis untuk menyampaikan qasidah mereka. Silakan. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. ظهر الدين المؤيد بظهور الهادي أحمد. يهنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يهنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. يهنا نبي محمد ذلك الفضل من الله. يهنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا
أربع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله يا هنانا 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 مما كان لما ضاها لأجله انشق القمر وإما كان لما ضاها لأجله انشق القمر وافتخرت المضى به على كل الأنام وافتخرت المضار به على كل الأنام يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا أطيب الناس خلقا وأجل الناس خلقا ذكره غربا وشرقا سائره والحمد لله ذكره غربا وشرقا سائره والحمد لله يا هنانا 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 صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام صلوا على خير الآلام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذرياته صلى الله وسلم عليه اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا إمام الرسل يا السندي أنت بعد
يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول